Beberapa daerah di selatan California diisytihar darurat selepas beberapa kawasan terjejas akibat ribut kuat. Cuaca buruk berterusan menyebabkan beberapa jalan utama ditutup akibat banjir dan aliran lumpur, manakala arahan pemindahan dikeluarkan di kawasan berisiko. Antara daerah yang diisytihar darurat adalah Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego dan Shasta. Di Los Angeles, ribuan penduduk dilapor terputus bekalan elektrik apabila ribut kuat melanda wilayah berkenaan. Menurut kenyataan Gubernur, siri fenomena yang dikenali sebagai sungai atmosfera telah membawa hujan lebat dan angin kencang sekaligus meningkatkan risiko banjir, tanah runtuh serta kenaikan mendadak paras sungai. Dalam pada itu, Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat mengeluarkan amaran banjir mendadak di seluruh selatan California. Agensi itu juga memberi amaran terhadap risiko runtuhan batu dan aliran lumpur. Menurut ramalan, ribut fasa pertama kini beransur reda, namun satu lagi gelombang kedua bermula hari ini dan dijangka berakhir Sabtu ini.